Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita akan berbincang lagi berkaitan topik seterusnya di bawah kod subjek CTU 152 penghayatan etika dan peradaban. Pada hari ini kita akan bincang dalam bab 7 iaitu berkaitan perlembagaan. Perlembagaan sebagai tapak integrasi etika dan peradaban di Malaysia. Jadi pada topik ini kita akan belajar sejarah berkaitan perlembagaan dan yang ada kaitan dengan perlembagaan. Okey, lihat di sini kalau ikut topiknya kita akan ada 4 topik iaitulah poin 1 ini sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Yang kedua, perlembagaan setiang seri dan tapak integrasi. Yang tiga, berkaitan wasiat Raja-Raja Melayu. Dan yang keempat, jadual 11 negeri dan persekutuan, perlembagaan persekutuan. Tapi pada hari ini kita hanya akan bincang dan berkongsilah berkaitan 2 topik sahaja, iaitu sejarah, definisi, konsep perlembagaan dan yang kedua, apakah yang dikatakan perlembagaan itu sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Di sini ada mungkin kali pertama pelajar baru dengar apakah itu tapak integrasi dan kita akan jelaskan di sini. Okey, apa objektifnya? Objektifnya adalah nanti di akhir perbincangan kita pada hari ini, pada kali ini, pelajar semua mampu atau jelaslah atau dapat menjelaskan, menghuraikan apakah yang dikatakan perlembagaan sebagai tapak integrasi etika dan peradaban di Malaysia. Itu objektifnya lah. Dan hasilnya semua pelajar akan faham apakah sejarah di sebalik adanya perlembagaan di negara kita ni, perlembagaan persekutuan tu, dan apakah maksud definisinya dan apa konsep yang ada. Okey, kemudian tiang seri dan tapak integrasi, dan kita akan cuba memahamilah beberapa perkara yang berkaitan dengan perlembagaan. Okey, sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Okey, perlembagaan merupakan satu istilah yang kita biasa dengar, tapi mungkin kita tidak berapa jelas apakah itu perlembagaan dalam konteks negara kita Malaysia lah. Jadi kat sini dilihat, kat sini kalau tengok nota ni, penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia dipengaruhi oleh sejarah yang ada kaitan langsunglah dengan tanah Melayu pada waktu dahulu. Jikalau kita imbau kembali sejarah tanah Melayu pada waktu dahulu, negara kita ini telah pun dijajah oleh beberapa penjajah. Antaranya kalau lihat di sini namanya Portugis, Belanda, British. Tanah Melayu juga pernah dijajah oleh Siam dan Jepun. Jadi jumlah penjajahan yang agak lama, iaitulah selama 446 tahun ni, maka sudah pasti dia meninggalkan kesan yang mendalamlah kepada tanah Melayu dan juga bangsa Melayu itu sendiri yang merupakan penduduk tanah Melayu. Jadi sebelum tertubuhnya atau sebelum termeterainya atau sebelum tergubalnya atau digubal perlembagaan persekutuan tanah Melayu ni, maka antara perkara yang kita kena ambil perhatian adalah Malayan Union. Malayan Union. Kemudian perlembagaan persekutuan tanah Melayu tahun 1948 dan juga perlembagaan persekutuan tanah Melayu tahun 1957. Ini antara perkara yang kita akan bincangkan. Okey, apakah Malayan Union? Saya rasa semua pelajar telah pun belajar berkaitan sejarah ni, maka kita cuba belajar sekali lagi sekadar untuk kita melihatlah bagaimana kaitan sejarah-sejarah yang ada di tanah Melayu ni dengan perlembagaan. Dan perlembagaan tu dia terkait dengan bagaimana Malaysia pada hari ini, yang mana pada hari ini negara kita pun sudah maklum mempunyai elemen kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan sebagainya. Maka di sebalik perlembagaan yang tergubal atau digubal pada hari ini dah wujud dah, maka kita sejarahnya bagaimana. Okey, Malayan Union
namanya pun Malayan Union, iaitulah kesatuan. Union kesatuan, Malayan, kesatuan Melayu, kesatuan Melaya. Okey, Malayan Union ni kalau kita lihat di sini merupakan usaha awal untuk menggubal perlembagaan tunggal bagi semua negeri tanah Melayu. Ini kira usaha awal. Tapi usaha ni dipelopori atau diasaskan oleh British yang cuba mewujudkan Malayan Union. Kalau lihat di sini, selepas Perang Dunia Kedua, kalau ikut perlembagaan tersebut, kalau ikut idea asal yang digagaskan oleh British berkaitan Malayan Union ni, mereka itu atau British, mereka nak letakkan semua tanah Melayu ni dia menjadi kesatuan, dia bersatu. Kita pun telah bincangkan sebelum ni, ada perbezaan di antara perkataan kesatuan dan juga kesepaduan kan. Apa beza kesatuan dan kesepaduan? Yang saya bawa contoh sebelum ni seperti air biasa dan juga susu. Air dan susu kalau disatukan, maka dia bukanlah, dia telah pun menjadi satu entiti atau satu yang baru, mempunyai sifat yang berbeza. Sifat air dah tak ada, sifat susu pun dah tak ada, dah ada bergabung bersama-sama kan, jadi air susu lah. Kalau macam mana kita nak pisahkan air dan air susu, air yang telah dicampur susu, kita pisahkan air dan susu kemudiannya kan, maka amat sukar lah. Dan katanya usaha kesatuan ni ialah cuba menghilangkan nilai-nilai entiti yang ada pada kesatuan tersebut, yang akhirnya mewujudkan satu bentuk identiti yang sama untuk semua kan. Okey, kemudian ni ciri-ciri Malayan Union. Semua tanah Melayu, semua negeri-negeri Melayu ni termasuk Pulau Pinang dan Melaka disatukan. Ini disatukan. Kecuali Singapura dan kecuali Singapura. Singapura yang kekal sebagai tanah jajahan yang ada Gabunor tersendirilah. Jadi di tanah Melayu, semua negeri-negeri Melayu dan Pulau Pinang serta Melaka disatukan. Bila disatukan, maka kesatuan tadi hanya diperintah oleh seorang sahaja daripada pihak British kan, iaitu namanya Gabunor. Gabunor British yang mengetuai atau menguasailah kesatuan tadi, dan dibantu oleh sebuah majlis mesyuarat undangan dan majlis kerja. Kemudian wakil Gabunor untuk setiap negeri-negeri yang disatukan tadi ditadbir oleh Pesuruhjaya Residen. Namanya Pesuruhjaya Residen yang akan menjadi ketua pentadbir tertinggi di negeri-negeri Melayu dan Negeri Selat. Dan Pesuruhjaya Residen ini dia akan mempengerusikanlah Majlis Mesyuarat Negeri yang terletak di bawah kawalan kerajaan pusat yang diketuai oleh Gabunor tadi. Kemudian Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk urusan hal ehwal tempatan, tapi masih lagi berada di bawah kawalan kerajaan pusat. Kemudian Majlis Mesyuarat Undangan, ada ahli yang rasmi dan ahli yang tak rasmi, sama banyak. Tapi walau bagaimanapun Gabunor di peringkat pusat tadi oleh British tadi masih lagi berkuasa nak luluskan ataupun nak batalkan undang-undang. Okey, itu ciri-ciri Malayan Union. Okey, kemudian apa kesan apabila Malayan Union ni diperkenalkan oleh British kepada tanah Melayu? Ini kesan yang akan berlaku. Dan inilah yang dapat dilihat oleh bangsa Melayu ataupun raja-raja Melayu lah, iaitulah kehilangan kuasa, di mana raja-raja Melayu yang sepatutnya menguasai dan menentukan bagaimana perjalanan sesebuah negeri Melayu seperti negeri Kedah, negeri Johor, negeri Perak, Selangor dan sebagainya,
Tapi bila disatukan di bawah satu pentadbiran di pusat yang diketuai oleh Gubernur British, maka hilanglah kuasa Raja-Raja Melayu. Maka ni kesannya. Kemudian hak warga negara juga, iaitulah bila tertubuhnya Malayan Union, maka Malayan Union itu memperkenalkan supaya hak warga negara itu diberi sama rata. Diberi sama rata kepada semua. Tidak kira bangsa Cina, India dan sebagainya. Dan katanya sama. Sebab kalau kita faham istilah kesatuan itu juga cuba mewujudkan satu ciri atau identiti yang sama kan. Bagaimana nak disamakan sedangkan asalnya berbeza kan. Macam mana Cina tu nak dimelayukan atau Melayu nak dicinakan. Kan susah. Maka itulah antara kesannya. Kemudian prinsip jus soli, kaum bukan Melayu menikmati hak warga negara yang longgar melalui prinsip jus soli, iaitulah melalui kuat kuasa undang-undang dan melalui permohonan. Walau bagaimanapun, walaupun orang Melayu membantah penubuhan Malayan Union ini sebab 3 kesan yang kita bincang ni, namun pihak British tetap juga meneruskan perancangannya penubuhan Malayan Union itu dengan melantik Sir Edward Gen. Bawah ni Sir Edward Gen. Tapi sebelum tu Raja-Raja Melayu ni, kalau lihat di atas ni, orang British yang namanya Sir Harold MacMichael ni, dia dilantik oleh British untuk berusaha dapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Ada yang mengatakan tanda tangan tersebut adalah dibuat secara paksa kan. Dia memaksa Raja Melayu untuk menurunkan tanda tangan sebagai tanda setuju penubuhan Malayan Union. Tapi walau bagaimanapun, majlis ini telah pun dipulau oleh orang Melayu dan akhirnya British akur dan mengalahlah dan akhirnya membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu kesan dia. Okey, ini dalam bentuk gambar rajah cartanya, iaitulah sebab-sebab kenalan Malayan Union. Kita pernah bincang tadi. Sebenarnya sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union adalah untuk ke arah Tanah Melayu tu diperintah sendirilah. Diperintah sendiri di bawah kesatuan yang satu sahaja. Dan untuk melicikkan pentadbiran, kat sini melicikkan pentadbiran, iaitulah di bawah pengurusan satu ketua, iaitu Gubernur di pusat. Nak jimatkan kos, kan, nak buat bentuk sebuah bangsa, ini satu bangsa yang sama ciri, sama identiti, dan nak kawal kuasa politik orang Melayu. Ni ciri-ciri dia kat bawah boleh baca. Penyatuan semua negeri diketuai oleh seorang gubernur, prinsip jus soli, Raja-Raja Melayu hanyalah membincangkan hal agama sahaja, adat istiadat Melayu sahaja kan. Kemudian di bawah ni merupakan hierarki lah pentadbiran bagaimana Malayan Union tu, iaitulah kuasa tertingginya ialah di British, Parlimen British, sebab Tanah Melayu pada waktu tu berada di bawah jajahan British, maka yang kuasa tertinggi adalah Parlimen British. Kemudian Gubernur Malayan Union yang dicadang dilantik oleh British yang menguruskan kesatuan Tanah Melayu tadi. Di bawah tu ada Majlis Eksekutif Malayan Union, Majlis Undangan Malayan Union dan Majlis Raja-Raja Melayu. Bawah ni Pusurujaya Negeri, di sebelah sebuah negeri yang mengetuai negeri-negeri sebagai wakil gubernur lah. Kemudian mendapat penentangan orang Melayu sebab cara Harold MacMichael ni mengugut raja-raja sultan. Sultan tidak diberi masa yang sepenuhnya sebab kesan-kesan tadilah kuasa raja akan terhakis dan sebagainya. Bagaimana cara orang Melayu memulau ataupun membantah? Itulah di sini kalau kita lihat, antaranya ialah orang Melayu membantah menerusi penulisan di akhbar-akhbar Melayu lah. Kemudian orang Melayu juga membantah dengan membuat demonstrasi secara aman. Orang Melayu cuba memulihkan persatuan-persatuan yang dianggotai oleh orang-orang Melayu
Kemudian orang Melayu berkongres, berbincang, berdiskusi. Kemudian orang Melayu akhirnya menubuhkan UMNO. UMNO ni tertubuh kesan daripada penentangan Malayan Union. Kemudian membantah terhadap ahli parlimen dan orang raja-raja Melayu juga membantah. Maka reaksinya apa? Reaksi penerimaan terhadap Malayan Union, nak katanya orang dagang dan golongan radikal, nak katanya walaupun ditentang oleh orang Melayu, ada juga sokongan lah daripada yang bukan Melayu. Antaranya ialah Parti Kebangsaan Melayu Raya, PKMM ni, bawah ni, dan sebagainya lah. Ini sedikit huraian bagi carta yang ada. Kemudian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tadi kita dah sebut dah tadi, Malayan Union cuba menggabungkan 11 negeri di bawah satu kesatuan diketuai oleh Gubernur British. Jadi Malayan Union dipulaukan dan tak berjaya, digantikan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Tahun 48 Tapi sebelum tahun 48, usahanya telah pun dimulakan seawal tahun 1946 tadi. Kalau kita lihat di sini tadi, apa tadi? Mana ni? Ni. Malayan Union diisytiharkan pada April 1946. Ni 1 April 1946. Diisytiharkan tapi tak jadi. Sebab dipulaukan oleh orang Melayu. Maka pada Julainya, tahun yang sama, pada bulan Julai itu, telah pun ditubuhkan Jawatan Kuasa Kerja ke arah penubuhan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 48 lah. Yang mana terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO yang baru ditubuhkan tadi, dan 6 pegawai British. Kemudian tahun 47, tahun depannya, Jawatan Kuasa Perundingan pula ditubuhkan untuk mendapat atau mengambillah pendapat atau pandangan daripada orang bukan Melayu, Cina ataupun India, berkaitan penubuhan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Akhirnya pada tahun 48, Februari, tahun depannya lagi, tertubuhlah Persekutuan Tanah Melayu. Ini antara ciri-cirinya, iaitulah keanggotaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu terdiri daripada 9 buah negeri yang ada Sultan atau Raja dan 2 buah negeri Selat, Pulau Pinang dan Melaka. Disatukanlah, berada di bawah satu persekutuan. Bukan kesatuan tapi persekutuan ataupun gabungan. Iaitulah disepadukan. Tapi Singapura masih kekal sebagai tanah jajahan yang berasingan. Kemudian ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 48 ni berbeza dengan Malayan Union, iaitulah diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British, bukan Gubernur. Kalau Gubernur tadi dia menguasai kesatuan semua tanah-tanah Melayu di Tanah Melayu ni. Tapi Persekutuan Tanah Melayu 48 ni, ketuanya namanya Pesuruhjaya Tinggi British, yang turut dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Kemudian adanya Majlis Raja-Raja Melayu, tugasnya adalah menasihatkan Pesuruhjaya Tinggi British ni yang paling tinggi ni, dan penubuhan Majlis Mesyuarat Undangan Negeri di peringkat negeri. Kemudian jawatan besar, jawatan tertinggi di negeri namanya ialah Jawatan Menteri Besar, sebagai ganti kepada jawatan residen tadi, British. Dan kuasa kerajaan negeri diperluaskan, meliputi perkara yang berkaitan kewangan, kesihatan dan kerajaan tempatan. Kemudian yang bawah ni, pemberian kerakyatan kepada orang asing yang bermasyarakat di Tanah Melayu setelah Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan. Yang lain boleh mohon menjadi warga negara. Okey, maka ini antara ciri-ciri Persekutuan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Okey, kemudian ke arah penubuhan ataupun pemeteraian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Okey, Suruhanjaya Red ditubuhkan khas untuk merangka satu perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Tahun 48 tadi ditubuhkan
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 48. Tapi tahun 56 ni ialah usaha Jun 96 ni usaha untuk merangka satu perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka. Kalau tahun 48 tadi belum merdeka sebab diketuai oleh British yang namanya Pusurujaya Tinggi British. Tapi tahun 56 ni usaha ke arah memerdekakan Tanah Melayu, maka perlu kepada satu perlembagaan barulah yang namanya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 57 ataupun dikenali juga sebagai Suruhanjaya Red yang diketuai oleh Lord Red. Okey, apa antara syarat-syaratnya? Iaitulah Suruhanjaya ni antara tujuannya ialah atau syaratnya ialah untuk fokusnya ialah membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Dalam masa yang sama nak menjamin juga kedudukan istimewa orang Melayu yang merupakan penduduk asal Tanah Melayu dan juga nak pelihara kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah berperlembagaan di negeri masing-masing dan juga nak melindungi kepentingan sah kaum bukan Melayu dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka ni antara perkara-perkara yang perlu difikirkanlah oleh Lord Red untuk menggubal satu perlembagaan yang khas untuk Tanah Melayu yang merdeka. Okey, kemudian beberapa perkara penting yang terhasil dari kontrak sosial juga diambil kira lah oleh Lord Red. Antaranya yang dinyatakan bawah ni, orang bukan Melayu diberikan hak warga negara yang longgar, hak orang Melayu dikekalkan dalam perlembagaan, iaitulah berkaitan 4 tiang serinya, iaitulah agama Islam, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dari raja-raja, dan akhirnya draft perlembagaan diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu tahun pada 31 Ogos 1997, tarikh kemerdekaan negara kita lah. Negara kita. Kemudian perlembagaan ni diperbaharui lagi apabila Singapura, Sabah, Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu dan membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Okey. Jadi kita boleh katakan kat sini perlembagaan Tanah Melayu 2 kali perubahan. Iaitulah pertama asalnya tahun 57 ni tanpa Singapura dan Sabah Sarawak, kemudian diperbaharui pada tahun 63 ni sebab ada kemasukan daripada Singapura, Sabah dan Sarawak juga. Okey, apakah itu perlembagaan? Okey, perlembagaan ini satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi sesebuah pemerintahan dan pentadbiran negara. Kita maklumlah ni. Dia katanya dia sebagai rujukan utama atau punca kuasa utamalah bagi sesebuah negara atau kerajaan dalam pemerintahan atau pengurusan kenegaraan. Kat sini disebut bawah ni prinsip ketetapan berparlimen, undang-undang ni. Okey, kalau kita melihat perlembagaan tu tadi berkaitan undang-undang, jadi kat sini kita boleh katakan ada dua lah bentuk perlembagaan. Perlembagaan bertulis dan perlembagaan yang tidak bertulis. Bezanya pada bertulis lah. Kalau bertulis ni bermaksud dikumpul dan disusunkan dalam satu dokumen. Seperti perlembagaan Malaysia kita ni merupakan perlembagaan yang bertulis sebab dia dikumpulkan dan disusun dalam satu dokumen paling penting dekat negara kita lah. Menjadi sumber rujukan perundangan dan sebagainya lah. Yang tidak bertulis ni ialah yang tidak terkumpul dalam satu dokumen. Dia tak terkumpul dalam satu dokumen. Okey, jadi perlembagaan sangat penting sebab dengan ada perlembagaan ni lah boleh menjamin kestabilan politik. Kalau kita kaitkan dengan keadaan negara kita, bagaimana negara kita pada hari ini masih lagi boleh harmoni politiknya sebab masing-masing mengiktiraf atau menjadikanlah perlembagaan itu sebagai rujukan utama dan pertama. Akhirnya mengawal lah kestabilan politik supaya lebih baik dan lebih aman lah, lebih cekap dan lebih adil. Okey, konsep perlembagaan ni undang-undang yang tertinggi. Di bawah perlembagaan itulah baru ada
parlimen yang mengawal badan perundangan, bab hal ehwal perundangan, parlimen pun terletak di bawah perlembagaan. Badan eksekutif, itulah berkaitan kabinet dan semua jentera kerajaan yang ada, juga di bawah perlembagaan. Badan kehakiman juga di bawah perlembagaan. Jadi kita boleh katakan perlembagaan hierarkinya yang paling tinggi. Di bawahnya ada 3 badan ini, badan parlimen, badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Maka nak katanya yang paling tinggi adalah perlembagaan, Persekutuan Tanah Melayu. Raja-raja yang di-Pertuan Agong juga sebagai ketua negara juga masih tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Jadi kita boleh katakan YDPA itu masih lagi terletak di bawah perlembagaan, bukan di atas perlembagaan. Maka tertakluklah kepada kuasa-kuasa yang terhad, dihadkan oleh perlembagaan. Di bawah ini dinyatakan apabila perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu itu adalah yang tertinggi, maka jikalau undang-undang yang diamalkan di negeri-negeri Tanah Melayu apabila didapati bercanggah dengan perlembagaan Malaysia, boleh diisytiharkan tidak sah setakat mana undang-undang tersebut bercanggah. Jadi kita boleh katakan setiap negeri-negeri Tanah Melayu ni perlu merujuk kepada perlembagaan persekutuan untuk memastikan undang-undang tersebut sah. Jikalau tidak, maka terbatal dengan sendirinya setakat mana yang bercanggah. Itulah perlembagaan yang tertinggi. Okey, kemudian perlembagaan sebagai tiang sri dan tapak integrasi. Sikit lagi. Okey, tiang sri. Apa itu tiang sri? Tiang sri ini kita boleh katakan ialah kalau rumah-rumah orang Melayu, dia dikenali perlu ada tiang sri. Dan tiang sri rumah-rumah orang Melayu ni biasanya dia terletak di tengah-tengah rumah. Jadi kalau rumah-rumah Melayu zaman dahulu, rumah-rumah kayu tu di tengah-tengahnya ada tiang yang tidak berdinding, maka tiang tu dikenali sebagai tiang sri. Jadi perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni dianggap sebagai tiang sri kepada negara Malaysia lah pada hari ini. Dan tiang sri tersebut itu ada 4. Ada 4 atau disebut juga elemen tradisi ni, iaitulah institusi beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Maka ini 4 tiang sri di Tanah Melayu yang merupakan asas utamalah kepada kerajaan Malaysia atau Tanah Melayu pada negara Malaysia pada hari ini. Okey, perlembagaan sebagai tapak integrasi. Okay, apa itu tapak integrasi? Tapak integrasi gabungan 2 istilah, tapak dan integrasi. Tapak ni kita boleh fahami sebagai bekas, tanda, kan jejak, kesan semua ni. Integrasi bermaksud gabungan 2 atau berapa kaum. Jadi kalau tapak integrasi ni kita boleh katakan asas yang menjadi tanda atau lambang kepada perpaduan kaum negara kita. Apakah asasnya? Jadi tapak integrasi itu boleh kita katakan ruang abstrak, ruang yang tak nyata, ataupun ruang yang nyata lah, yang mana di situ terdapat kelompok yang berbeza, yang ada kepelbagaian lah. Kan sebagai contoh, untuk mudah faham kita ambil contoh macam seumpama sekolah. Sekolah tu diumpamakan sebagai tapak integrasi sebab di situlah sekolah itulah merupakan satu ruang yang mana di sekolah itu terdapat kesepaduan oleh kepelbagaian. Contohnya wujud bangsa yang pelbagai, budaya yang pelbagai, agama yang pelbagai dalam satu ruang yang sama kan. Maka itu kita boleh katakan sebagai tapak integrasi. Okey. Kemudian tapak integrasi ini juga kat situlah bagaimana dia boleh dianggap sebagai penting dalam perpaduan. Maka dekat situlah berlakunya titik pertemuan dan kita boleh saling tawar-menawar kan antara bangsa-bangsa yang ada, kita tawar-menawar kan. Contohnya hak Melayu, hak dikekalkan, hak yang bukan Melayu juga ada hak masing-masing kan, kita berunding dan sebagainya. Dan
tapak integrasi ini ada 3 bahagian, makro, meso dan juga mikro. Ada 3. Okay, apa itu makro? Makro tu kita boleh katakan atas ke bawah. Iaitulah bagaimana ruang tersebut dia berada di atas dan kesannya ke bawah. Kan sebagai contoh kat sini tengok ni, Perlembagaan Persekutuan. Jadi Perlembagaan Persekutuan ni merupakan kuasa yang tertinggi, undang-undang tertinggi di negara kita, maka dia berada di atas. Dan dengan sebab ada Perlembagaan Persekutuan inilah akhirnya boleh menjadi sebagai asas atau ruang abstrak yang menjamin ke arah keharmonian lah, kepelbagaian yang wujud, keharmonian bangsa, keharmonian agama, budaya dan sebagainya lah. Ataupun Jabatan Perpaduan Negara, dasar pendidikan. Jadi kita boleh katakan semua dasar-dasar negara lah kat sini, yang termasuk dalam bahagian makro, atas ke bawah. Kalau meso pula, bawah ke atas, iaitulah satu tapak integrasi yang dilakukan oleh rakyat. Sama ada rakyat itu dia mewujudkan atau menubuhkan persatuan, jawatan kuasa masjid, surau, dan katanya sebagai satu usaha di peringkat rakyat sendiri ke arah kesepaduan, kesepaduan antara setiap kaum yang ada, setiap agama yang ada, kan. Maka usaha-usaha tu atau ruang yang diwujudkan tu dikenali sebagai meso, dalam pembahagian tapak integrasi. Yang ketiga, mikro. Mikro ni dia bukan atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi dia inisiatif, akar umbi, kira usaha daripada individu lah. Kan contohnya seperti amalan ziarah menziarahi orang Melayu sebahagiannya, dia pergi menziarahi kaum yang bukan Melayu, ataupun orang Melayu time musim perayaan menjemput bangsa-bangsa yang berbeza agama dan budaya serta bangsanya hadir di tempat yang sama. Jadi kita boleh katakan di dalam satu-satu rumah yang menganjurkan rumah terbuka tu, di situ kita akan dapat lihat pelbagai bangsa yang ada, kan. Maka ruang itu dikenali sebagai ruang atau tapak integrasi lah, sebab mewujudkan hubungan yang erat, harmoni, ataupun kita nampaklah interaksi antara kepelbagaian yang wujud dalam negara kita. Okey, kemudian WhatsApp ni kita akan bincang pada minggu seterusnya lah. Jadi untuk setakat hari ini, ini sajalah kita bincangkan, iaitulah berkaitan perlembagaan sebagai tapak integrasi, apakah itu perlembagaan sebagai tapak integrasi, kemudian tiang seri, kemudian kita bincang juga konsep perlembagaan yang tertinggi kat negara kita, apakah itu perlembagaan dari segi definisinya. Kemudian kita bincang juga tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 57. Kemudian Suruhanjaya Red ni yang merupakan usaha awal lah ke arah penubuhan atau pemeteraian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 57. Kemudian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 48. Kemudian Melayan Union, kesan dia, ciri-ciri Melayan Union, dan juga apa yang kita lihatlah dari sejarahnya, bagaimana yang kita bincangkan tadi. Jadi saya akan sharekan rakaman yang saya buat ni, dan saya harapkan pelajar-pelajar yang melihat atau menonton dapat fahamilah tajuk perbincangan kita pada hari ini, dan saya mohon semua untuk kongsikan kefahaman masing-masing di ruangan komen nanti untuk membuktikan bahawa setiap pelajar dapat fahamlah apa perbincangan kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.